Assalamualaikum. Kini saya berada di Kuantan, Pahang Darul Makmur. Woohoo! Apa lagi yang kita boleh katakan? Bumi yang cukup bertuah, kaya dengan flora dan fauna yang terpelihara, hutan-hutannya yang menyegarkan, kawasan tanah tinggi yang menyegarkan, pantai-pantai yang cantik dan tempat-tempat untuk dilawati cukup istimewa. Apa lagi yang kita nak cakap tentang negeri Pahang ni? Sama-sama dengan saya. Jalan-jalan. Hari ini saya akan menyanyikan dua buah lagu, iaitu lagu yang pertama bersama dengan tetamu jemputan. Kalau nak tahu siapa, kena tunggu sampai hujung rancangan, okey? Lagu yang kedua, lagu ciptaan saya sendiri. Sebelum tu, mari kita jalan-jalan dulu di Kuantan ini. Baik. Sekarang ni ada dekat Natural Batik Village. Dekat sini cukup menarik. Dia buka kepada semua pelancong. Boleh masuk secara percuma daripada pukul 10 pagi hingga pukul 7 petang. Ada aktiviti yang menarik juga dekat sini. Anda boleh belajar macam mana cara untuk mencantum batik, macam mana nak buat blog untuk baju dan macam-macam lagi. Dekat dalam ni ada satu ruangan besar. Dekat situ anda boleh beli sebini ataupun cendera hati untuk keluarga dan macam-macam lagi. Jom. Saya sempat melihat proses mengecap batik yang dibuat berulang kali untuk memberi kombinasi warna pada corak batik. Yang pasti, saya pun tidak melepaskan peluang untuk membeli beberapa jenis kain batik karya seni anak tempatan ini pada harga yang sangat berpatutan. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Itu dia lagu yang saya akan nyanyikan sekejap lagi sepenuhnya bersama dengan penyanyi asal Roslan Madun yang bertajuk Lemak Manis. Siap kan? Okey, kita nak tahu lebih lanjut tentang lagu ini dengan penyanyi asalnya dekat dalam. Ini dia, Kelab Serindik Mati Tersepit. Mari. Lepas pasal karya seni, lagu Joget Pahang nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza ini adalah antara lagu rakyat yang memaparkan keindahan identiti Pahang. Jom kita dengarkan sedikit saja. Dari Melaka menerima singgah di Johor beli dari Melaka menerima singgah di Johor beli. Datang ke Pahang ini memang cukup rugi kalau anda semua tak singgah di Kelab Serindik Mati Tersepit. Cukup unik nama tempat ini. Sekarang Arif bersama dengan pemiliknya, Abang Man Kayat. Selamat datang. Terima kasih Abang Man. Ke Pungkau Koma. Orang Pahang ke apa gitu. Ya, Pungkau ni tempat. Pungkau. Oh, Macam pot lah. Pot. Abang Man ni kalau kita tengok macam Jack Sparrow buat dia. Abang Man, Yes. ceritakan sikit dekat saya macam mana tempat ni dia, nama dia Kelab Serindik Mati Tersepit. Tapi sebenarnya abang ni berkarya serupa macam pemain bola juga. Dia kena ada padang dia untuk beraksi. Wow. Jadi abang banner gelanggang tu di hadapan rumah. Jadi senanglah untuk ke hulu ke hilir. Siapa yang bagi nama Kelab Serindik Mati Tersepit ni? Okay, Serindik ni sebenarnya ibarat anak seni yang ingin terbang, tapi tempat dia kecil. Jadi dia
ada mungkin tekanan kerja dan sebagainya. Jadi kita gabungkan panggil seni-seni ni anak seni lah. Supaya bakat itu tidak akan mati tersepit. Boleh mereka bergabung menjadi satu kumpulan yang besar dan lebihkah lah kalau terbang bersama. Maknanya tempat ini dibuka untuk semua. Siapa-siapa pun boleh datang. Sesiapa yang meminati dan menyokong usaha kami ni. Jadi dekat sini adalah tempat pengumpulan anak-anak seni. Dan yang menjadi satu tarikan lagi adalah mereka mempunyai kumpulan muzik tradisional yang diberi nama Anak Kayan. Kumpulan Anak Kayan ni ditubuhkan pada tahun 2008. Peringkat awalnya dia terdiri daripada isteri, anak-anak dan juga anak saudara. Kami sama-sama belajar ilmu kesenian yang ada di Pahang ni kan. Sehinggalah 2018 tu baru kita buka untuk orang-orang luar untuk turut serta dengan kami. Kita dah buka di berbagai lapisan masyarakat. Yang pentingnya bila masuk ke kelab sendiri ni, segala pangkat tolong tinggalkan di pagar. Kita duduk bersegel, kita berbincang bersama tentang untuk bagaimana untuk mengangkat balik kesenian Melayu ni supaya tidak hilang di mata. Apa yang disampaikan saya ni adalah cukup mahal kerana kita kembali kepada adat kita, kembali kepada cara Melayu kita yang sebenar, yang dikatakan lemah lembut, berbahasa, berkata-kata. Wow, ini seni budaya nenek moyang kita yang harus kita pertahankan. Baik, kalau kita tengok dekat sini memang semua orang pun berpakaian ataupun mengenakan busana Melayu Nusantara. Adakah memang disediakan atau macam mana, bang? Okey, busana ni telah menjadi identiti kelab kami dalam persembahan, dalam majlis-majlis rasmi kerajaan lah. Waimah semayang hari raya pun kami beramai-ramai memakai busana. Jadi setiap ahli tu, kerabat tu kena ada busana mereka sendirilah. Yang datang? Yang datang supaya dapat roh tu ataupun aura Melayu tu sendiri. Pesanan abang untuk anak-anak muda ataupun generasi muda untuk menghargai kita punya kesenian ataupun budaya, contoh macam yang ada dekat kelab Serindit Mati Tersepit ni. Hayatilah, lihatlah benda ni sekiranya masih wujud. Jangan sampai bersedih bilanya hilang di mata. InsyaAllah sampai masa dan ketika ni, tuan-tuan atau adik-adik ni akan sampai seluruhnya menjadi pejuang kepada kesenian ni. Terima kasih banyak, bang. Sama-sama.